anda terfikir bagaimana bahan digital memperkasa pendidikan negara kita? Salam sejahtera. Saya Malaysia, pengacara anda dari Wow Edu TV. Pandemik COVID membawa cabaran yang belum pernah terjadi dalam dunia pendidikan. Dengan penutupan sekolah, kaedah pengajaran tradisional tidak lagi relevan. Guru terpaksa menyesuaikan diri dengan pantas mengesuai platform dalam talian seperti Google Classroom, Zoom dan Microsoft Teams. Mari kita dengar pandangan guru sekolah dalam penggunaan bahan digital sebelum dan selepas pandemik. Saya seorang guru di sekolah swasta dan saya sudah mengajar selama 15 tahun. Sebelum pandemik, saya sering menggunakan papan putih dan buku teks. Mungkin ada menggunakan sedikit video dan PowerPoint. Tetapi selepas pandemik, saya sudah meningkatkan mutu pengajaran di dalam kelas dengan menggunakan pelbagai bahan digital seperti Google Classroom, Zoom, Quizlet dan Kahoot. So, saya berasa bahawa mutu pengajaran saya semakin baik selepas pandemik. Teknologi dalam pendidikan memang membantu cikgu sebab dia memudahkan cikgu menyediakan pengajaran, dan budak-budak pun suka belajar sebab diorang macam main game kat rumah, diorang belajar sambil seronok, siapa siap dulu, siapa cepat, sebab semua tu menyeronokkan dalam bilik darjah. So cikgu punya kerja pun jadi mudah, budak pun cepat faham. Bahan digital membolehkan pelajar belajar mengikut kadar mereka sendiri, memberikan akses kepada sumber pendidikan berkualiti dan meningkatkan daya kreativiti serta inovasi dalam pembelajaran. Teknologi mengubah cara kita belajar. Nak kuasai bahasa baru, Duolingo menjadikan pembelajaran menyeronokkan dan interaktif. Bayangkan belajar sejarah dengan Google Earth, menurutkah tapak sejarah dunia tanpa meninggalkan bilik darjah? Matematik jadi lebih menyeronokkan dengan Wordwall, Quizizz, Kahoot dan Bluecurve. Kuis interaktif yang buat latihan terasa seperti permainan. Dan untuk sains, YouTube bawa eksperimen terus ke skrin, menjadikan konsep rumit lebih mudah difahami. Bahan digital bukan sekadar alternatif. Ia menjadi alat utama yang memperkasa pendidikan negara. Sekolah saya telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan penggunaan bahan digital di kalangan pelajar. Pihak sekolah telah bekerjasama dengan organisasi ICT untuk mengadakan kelas ICT setiap hari Jumaat. Kami bukan saja belajar penggunaan komputer, tetapi juga menerapkan teknologi AI untuk mengorganisasikan maklumat. Mereka cerita menggunakan AI serta menghasilkan animasi video. Kerjasama antara organisasi ini dan sekolah juga telah mengajarkan pertandingan AI antara sekolah. Pertandingan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengasah kemahiran dalam AI dan pengkodan, meningkatkan daya kreativiti dalam mereka cipta projek digital, mempelajari aplikasi dunia sebenar dalam kecerdasan buatan. Pendidikan kini menuju ke arah pembelajaran abad ke-21 dengan bahan digital yang semakin canggih. AI, VR dan pembelajaran berasaskan data bakal mengubah cara menuntut ilmu. Tetapi untuk memastikan kejayaan ini, kerjasama semua pihak amat diperlukan. Dari satu krisis lahir satu transformasi, dan transformasi itu tidak akan berhenti di sini. Saya Maishwa dari Wow Edu TV mengucapkan terima kasih. Pendidikan digital masa depan negara.